Okey, untuk aktiviti seterusnya, jom kita kira perimeter bagi bentuk-bentuk yang ada. Okey, ambil bentuk masing-masing, gabungkan sebab objektif kita adalah perimeter bentuk gabungan. Okey, sekarang ukur sisi bentuk masing-masing. Ini adalah bentuk sekata, jadi semua sisi adalah sama panjang. Okey, dah dapat. Okey, labelkan di sini berapa panjang masing-masing. Labelkan satu part saja. Okey. Sekarang kira bilangan sisi yang ada untuk mengira perimeter. Perlu diingat, perimeter adalah hasil tambah semua ukuran panjang. Sisi luar sahaja, yang dalam tak dikira. Okay, boleh kira sekarang. Ini gabungan adalah di antara segi 4 dan juga oktagon. Tulis berapa banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? Benda pun sama, ada berapa? Tulis dekat board awak. Okey. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi kita kira jawapan. Perlu diingat, sisi dalam tak perlu dikira.